insyaAllah dengan peluang yang ada pada pagi ini dalam masa yang sekat ini, insyaAllah hari ini tajuk yang akan diberikan ialah tadabbur surah An-Nas, An-Nasr. Okay, alright. So saya akan buka paparan, kongsi slide. Okay. Okay, so insyaAllah tajuk pada hari ini berkaitan dengan surah An-Nas. Okay. Okay. Alright, so saya akan mulakan bacaan surah An-Nas. Simple sahaja. Ini ialah surah Iqra. Maksudnya juzul 30. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Okey, maksudnya Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka ucapkanlah, sebutkanlah tasbih dan memuji Tuhanmu, dan wastaghfir, dan mintalah ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah Allah amat menerima taubat yang kita minta. Okay, untuk pengenalan, surah An-Nasr ni ialah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Okay, surah ini turun, asbab turunnya surah An-Nasr ni kepada Nabi selepas satu peristiwa yang amat bersejarah lah dalam kita punya histori Islam, iaitu peristiwa pembukaan Mekah. Mekah. Okay, kalau tengok kepada ayat tu, Iza jaa nasrullahi wal fath, kalau ikutkan pembukaan dalam bahasa Arab maksudnya fataha. Okay. So kat sini dia merujuk kepada kemenangan ni, merujuk kepada peristiwa pembukaan kota Mekah. Okay. Okay, sebab apa peristiwa pembukaan kota Mekah ni dikatakan satu peristiwa yang amat bersejarah? Sebab tidak berlakunya pertumpahan darah untuk membebaskan kota Mekah daripada ajaran-ajaran Yahudi lah, kan, ajaran-ajaran agama Nasrani dan sebagainya. Okay. So surah ini bukan sahaja Allah nak cakapkan tahniah kepada Nabi, tetapi ada unsur memberikan peringatan dengan kemenangan ini. Nak mengatakan bahawa Allah nak ucap tahniah kepada Nabi, tapi bukan sekadar tahniah, sebaliknya ada unsur untuk bila menang, apa yang kita kena buat next step, and bukan bila menang kita dalam kedudukan yang selesa lah, kan. Alright. So Nabi boleh menawan kota Mekah tanpa pertumbahan darah. Ini adalah salah satu kehebatan Nabi lah, kan. Dan bila turun surah ini, Nabi dia bertadabbur. Maksudnya bila turunnya surah ini, macam mana Nabi ucapkan rasa syukur, dan dengan surah ini Nabi selalu amalkan dalam sujud Nabi ataupun dalam rokok. Selalunya kita dalam rokok sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi sunnah juga untuk kita ucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maksudnya, maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Mereka sunnah juga untuk kita ucapkan kalimah ini dalam kita punya sujud. Okey, saya ulang balik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Okey.
So selain daripada yang asal, kita boleh tambahan juga sunnah Nabi untuk membacakan kalimah ini. Okay. So daripada surah An-Nasr ini, saya boleh simpulkan terdapat 6 pengajaran lah dan ibrah daripada surah An-Nasr tersebut. Okay. Dia punya akronim je kita ambil je daripada Al-Nasr tu. A-L-N-A-S-R. Kita ambil semula daripada perkataan surah tersebut. Okay. A yang pertama ialah ajaibnya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So, kalau kita perasan dalam surah itu, kita ada melihat perkataan Nasrullah. And kalau ikutkan kepada terjemahan, dia memang bermaksud bantuan. Tapi sebenarnya bantuan dalam syarat ni ada banyak. Ada Yusaidu pun tolong juga. And Nasru pun bantuan juga. Cumanya bantuan Nasru yang dimaksudkan dalam surah ini, dia ialah bantuan yang luar jangkaan. Bantuan yang luar jangkaan, yang mana kita tak expect pun akan berlaku. Okay, contoh kalau macam bantuan biasa. Contoh bantuan biasa kalau contoh asnaf kan. Okay, dia ada terima bantuan. So itu ialah bantuan yang dijangka. Mereka kata bila diorang dalam kategori asnaf, diorang akan dapat bantuan. Diorang dah jangka dah bantuan tu akan dapat. Tapi kalau contoh An-Nasru ni ialah bantuan yang luar jangkaan ni, kita tak rasa pun benda tu akan berjaya. Tapi dengan keajaiban Allah, Allah yang akan tolong. Allah yang akan bagi bantuan. Contoh kalau kita tengok kepada peristiwa-peristiwa yang lain, contohnya peristiwa Hudaybiyah, perang Uhud dan sebagainya. Kalau kita tengok secara ringkasnya, memang mustahil pada awalnya akan menang. Contoh jumlah tentera dan sebagainya. Tapi dengan Nasrullah, dengan bantuan Allah, itulah keajaiban yang Allah bagi. So kat sini saya nak highlightkan perbezaan Nasrullah dengan bantuan-bantuan yang lain. Okay. So seperti contoh ialah Hudaybiyah, iaitu satu tafsiran pertolongan Allah. Kalau kita recap balik perjanjian Hudaybiyah ini, panjang ceritanya. So dalam conclude-nya, bahawa perjanjian Hudaybiyah ni kita rasa kalah. Tapi sebenarnya kita just mengalah tapi mengundang kebenaran. Mereka kata kan ada perjanjian Hudaybiyah 1, perjanjian Hudaybiyah 2, yang mana termenterai ni di antara golongan-golongan dengan orang Islam, and apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat dan sebagainya. And kenapa Nabi terima? Sebab Nabi bukan kalah, tapi Nabi mengalah. Sebab apa? Nabi fikir pada masa akan datang akan mengundang kebenaran. Yang mana dengan kesannya perjanjian Hudaybiyah ni, ramai orang yang pergi umrah dan sebagainya. So itu adalah satu future yang Nabi nampak pada masa akan datang. Jadi kebenaran sebenarnya datang daripada pertolongan Allah. Bukan sekadar, bukan semata-mata kerana strategi, kekuatan ataupun bilangan. Yang mana kalau kita tengok pada perang Uhud, contohnya, bilangan orang Muslim 300 dan orang kafir 1000 lebih. Kalau ikut logik akalnya, mana kata kita dah memang pasrah lah. Tapi yang saya cakap ni lah kebenaran yang sebenar, truth of menang ni bukan daripada kekuatan strategi dan bilangan, tapi sebenarnya datang daripada pertolongan Allah itu sendiri. Allah mampu untuk nak ubah keadaan yang kelihatan mustahil menjadi mudah dalam sekelip mata. Contoh kalau kita recap dalam kehidupan seharian kita, yang mana contoh lah, kalau kita buat satu projek itu yang mana kita memang tahu banyak masalah dan sebagainya, tapi kalau contoh kita minta bantuan Allah dan usaha lebih sikit, insyaAllah Allah akan bagilah projek dan apa yang kita nak tersebut. Jadi pengajaran yang kita boleh dapat daripada ibrah yang pertama ini, janganlah berputus asa bila jalan tu kelihatan buntu, dan teruskan berusaha dan bergantung kepada Allah, kerana pertolongannya datang pada waktu yang paling tepat. Kadang-kadang kita rasa kita dah macam fed up, sebenarnya kita tak fed up lagi, cuma Allah tak bagi pada waktu yang tepat saja. Okay, L yang kedua, yang pertama A, yang kedua L. L yang kedua ialah lidah mesti berdakwah selepas kemenangan. Mereka kata bila kita mencapai satu kemenangan, apa yang kita nak perkatakan dan apa yang kita nak buat, what's next lepas Allah bantu menang dalam peperangan.
kan. Maksudnya Allah dah bantu lah kan. So apa yang kita dah kena buat. Okay, Fatah ini bukan sekadar pembukaan Mekah saja. Mana kata bukan kita nak cakap Al-Fathu ni bukan peristiwa pembukaan kota Mekah saja, tapi dia merujuk juga kepada pembukaan hati orang-orang Mekah. Kan? Kalau contoh orang-orang Mekah tak buka hati untuk terima Islam ni, mana kata mereka terjerumus lah dalam agama-agama kafir dan sembah berhala semuanya. Okay? Jadi Al-Fathu juga membawa maksud pada bukanya hati orang-orang Mekah tersebut. Jadi selepas kita memperolehi kejayaan, tugas seorang Muslim ni bukan berhenti berjuang, tetapi teruskan dakwah. Dan mereka kata bila berlakunya pembukaan kota Mekah, ramai orang yang memeluk Islam. And so bila ramai orang yang memeluk Islam, so itu adalah satu tanda yang mana kita perlukan kerja dakwah ini lebih berterusan. Orang kata bukan sekadar di Mekah saja, kita nak meluas kepada pelosok dunia. Okay. Jadi kejayaan perlu menjadi jalan untuk mengajak lebih ramai manusia mengenali Allah. Bukan untuk membesarkan diri. Kadang-kadang bila kita dapat satu kemenangan, kejayaan, masa sebelum dapat tu, ingat Allah kata, ya Allah tolonglah, bantulah aku. Bila dah dapat kemenangan itu, kita rasa sombong. Kita rasa kejayaan ini datang daripada aku, usaha aku. Ya, dah lupa lah Allah tersebut. Maksudnya Allah yang masa sebelum jaya ni kita mohon, kita merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila dah lepas berjaya kita tak sebut pun ini daripada doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan dakwah bukan hanya melalui ceramah, tapi juga melalui akhlak, kejujuran dan contoh yang baik. Mereka kata contoh kalau kita dapat satu kebenaran ataupun satu kejayaan, bukan sekadar kalau contoh kita tak mampu untuk nak berdakwah, kita buat perkara-perkara yang kebaikan lah. Mana kita tingkatkan amalan, tingkatkan ibadah kita. Sebelum ni contoh tak pergi ceramah, kita pergi ceramah. Sebelum ni tak baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Sebelum ni kita banyak menipu, kita tak menipu. Maksudnya dakwah ni bukan sekadar untuk kita berdakwah macam PU pencetus ummah dan sebagainya. Tapi orang-orang biasa, orang-orang awam kita ni, kita berdakwah dengan perbuatan kita. Mana tahu bila orang tengok perbuatan kita ni, orang akan terinspirasi dengan apa yang kita buat. Yang ketiga, yang ketiga adalah neraca kemenangan. Neraca ni maksudnya timbangan kemenangan. Okey, timbang kemenangan ni bukan setakat musuh dah kalah. Mana kata contoh dalam satu peperangan, bukan nak kata bila menang je musuh dah kalah. Tapi sebenarnya kemenangan yang sebenar ialah melawan hawa nafsu tersebut. Yang saya cakap tadi lah, bila kita dah menang, timbulnya satu kesombongan, hawa nafsu kita nak buat perkara-perkara yang tidak elok lah. Jadi bila musuh dah kalah, sebenarnya kita ada satu lagi musuh, yang mana musuh tu ialah hawa nafsu. Bila menang, hawa nafsu akan kata apa? Kita kena balas balik orang yang selalu sepak terajang kita dulu. Contoh macam bila berperang, kan akan ada kecederaan, ataupun bila kita buat sesuatu benda akan ada orang dendam. Bila kita nak berjaya ni akan ada banyak kegagalan dan rintangan, kebencian daripada orang sebagainya. Bila kita dah menang, apa next step kita? Adakah kita akan balas balik perbuatan orang tu? Kalau balas tu, mana kata dia tak lawan lah hawa nafsu tu. Hawa nafsu tu akan cakap, ni masa hang susah, orang ni selalu pelekehkan hang. Masa orang hang susah, orang ni selalu cakap buruk kan hang. So bila contoh dia dah kaya, contohnya dia akan balas dendam lah. Itu tak menang lagi sepatutnya. Menang bila kita berjaya dan melawan hawa nafsu itu sendiri. Lepas kita menang, kita sombong dan orang sebut pasal kemenangan kita. Sebenarnya bila pembukaan kota Mekah, maksudnya adalah satu kejayaan yang paling besar bagi Nabi pada ketika itu. Jadi apa yang Nabi buat untuk cantas kesombongan? Ramai orang puji Nabi dan sebagainya. Nabi cantas dengan meminta Bilal bin Rabah untuk naik ke kawasan yang tinggi itu azan. Ini menunjukkan bahawa syiar Islam lah.
nak mengatakan bahawa bila kita capai satu kejayaan kita tak sombong, kita ingat Allah dengan melaungkan kata-kata azimat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika berhala dipecahkan, ada satu berhala yang perlu dipecahkan, iaitu kesombongan. Maksudnya masa pembukaan Kota Mekah itu banyaklah berhala dipecahkan, tapi ada satu berhala yang perlu dipecahkan, ialah kesombongan, dengan cara bertasbih. Dengan cara bertasbih, maksudnya jauhkan Allah dari sifat kekurangan dan istighfar, datang untuk cantas laluri dendam tersebut. Jadi yang keempat iaitu dan ALN atau A tu tak. Okay. Agama tersebar luas selepas wafatnya Nabi. Okay. Ini memang dibuktikan bahawa bila Nabi Muhammad SAW wafat, pengaruh aura Nabi ni tersebar luas dengan jayanya. Mana kata masa Nabi Muhammad SAW hidup, betapa bersungguh-sungguh betapa struggle Nabi ni menjalankan dakwahnya untuk mengajak seramai mana yang mungkin untuk memeluk Islam. Tapi usaha Nabi ni dia yang strongnya sebab bila lepas wafat, benda tu dia berterusan. Samalah macam kita, bila kita buat suatu usaha, maksudnya kebaikan ni kita pastikan lepas kita mati pun kebaikan tu dia berjalan. Berjalan dan bersebarlah ke serata dunia ataupun serata setempat pun dah mencukupi. Jadi contohnya Palestin, dia menang semasa zaman Umar Al-Khattab selepas Nabi wafat. Palestin ni kita tahu sejarah, memang sukarlah, so menang. Jadi ramai manusia selepas Nabi wafat ni, ramai manusia berbondong-bondong lah untuk masuk Islam semasa Nabi masih hidup dan selepas wafat. Masa Nabi masih hidup pun ramai dah masuk Islam. Dan selepas Nabi wafat, makin ramailah masuk Islam, sampailah ke hari ini, sampailah ke Kelantan, ke Amerika, semua orang masuk Islam dengan usaha berkat Nabi ini. Okay? Jadi pandangan Ibnu Abbas nak menunjukkan bahawa surah ini dia sebagai tanda ajal Nabi ni silap, bukan nasi. Ajal Nabi ni sudah dekat. Maksudnya surah ini ramai yang berpandangan bahawa adalah satu tanda bahawa umur Nabi ni dah selesai. Umur Nabi ni dah dekat lah. Sebab apa? Sebab memang tujuan Nabi diutuskan untuk mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tugas dah selesai, mana kata kita kena kembali ke Tuhan kita lah. Mana kata bila tugas Nabi dah selesai, mana kata Nabi akan kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini nak tunjuk, wahai Rasulullah, get ready lah. Get ready lah untuk balik kepada Allah, sebab tugasmu dah selesai. Ramai orang yang masuk Islam. Okay? Bukankah tugas kamu untuk mengislamkan orang dan menyampaikan risalah? Tugas Nabi itu sahaja. Tapi walaupun tugas dia begitu, tapi dia berbeza lah dengan kita sekarang. Dulu kita sekarang berdakwah senang sebab memang ramai yang masuk Islam. Sebab dulu nak dikatakan daripada zero to hero tu agak payah lah. Kita nak kenal Allah dan sebagainya, dan nak membuktikannya memang payah lah. Pada waktu itu pun ramai orang yang mengandut agama-agama lain yang percaya. Contoh dia dah mengandut benda tu, contoh beratus-ratus tahun. Tiba-tiba nak datang satu agama, nak eliminate agama tersebut. So rasa payah sikit lah sebab dah turun-temurun Okay? Jadi kematian Nabi ni bakal menjema lah dikaitkan dengan ramai orang masuk Islam. Itulah legasi Nabi. So tadaburnya adalah kita ni bagaimana? Nabi dia ada legasi dia. Kita ni ada legasi tak? Contoh kalau kita tengok pada tokoh-tokoh agamawan di Malaysia ni, contoh Tuan Guru ni Abdul Aziz, so dia ada legasi dia. Dia seumpama begitulah. Semua kita nak renungkan kembali, kita ni bagaimana? Adakah kita influence keluarga kita untuk lebih
maksudnya memang dah Islam, dan untuk mengamalkan agama Islam itu dengan lebih meluas, dan solat tak tinggal, baca Al-Quran dan sebagainya. Alright. So itu saya pass balik button kepada tuan-tuan untuk perempuan renung bersama lah. Okay. Dan yang kelima, S. Suka bertemu Allah ketika dipuji-puji manusia. Okey. Maksudnya suka bertemu Allah ketika dipuji-puji manusia ini adalah bila kita dah famous. Bila kita dah famous, kita tak lupa Allah. Itu maksudnya. And mana kata bila kita dapat satu kejayaan, ramai orang yang puji. Bila ramai orang puji, selalunya kita dah terleka dalam kepujian tersebut, mana kata kita dah tak ingat Allah lah. Tapi surah ini nak menunjukkan bahawa bila ramainya orang puji, makin dekat kita diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni dia tak suka kepada pemujaan ataupun pemujian dan follower yang bertambah ramai. Okay? Ketika manusia memuji dan mengiktiraf kejayaan Nabi, Allah memerintahkan baginda supaya banyak memuji Allah dan beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila mana berlakunya kemenangan, ramai yang orang masuk Islam beramai-ramai, banyak pujian yang Nabi dapat, jadi Allah bagi satu teguran. Dan Allah perintahkan baginda ni supaya banyak memuji Allah, bertasbih dan beristighfar. Ini mengajar bahawa saat paling bahaya ialah ketika kita dipuji, kerana hati mudah terjebak dengan riak dan dengan ujub. Memang kadang-kadang kita ada orang puji kita pun kita akan rasa satu itulah, maksudnya ada sikit riak dan ujub. Itu memang lumrah lah, tapi kita boleh cantas. Kita boleh cantas benda tersebut. Jadi orang yang benar-benar mengenal Allah akan mengembalikan segala pujian kepadanya dan merindui pertemuan dengan Allah lebih daripada sanjungan manusia. Okey, ramai bukan objektif dakwah. Mana kata bila kita berdakwah, orang yang menyebut Islam tu ramai bukan objektif dakwah. Okay, objektif dakwah ialah kenal Tuhan. Mana kata bila contoh kita berdakwah, ramai orang tak dengar, itu bukan objektif dakwah. Objektif dakwah walaupun dapat satu orang pun, tapi dia kenal Allah, maksudnya dengan cara kita berdakwah, itu pun dah mencapai objektif dakwah. Ramai ialah subjektif lah, bukan objektif utama dakwah kita. Sebab kalau kita tengok pada sirah-sirah Nabi-Nabi yang terdahulu, contoh dia berdakwah 900 tahun, baru dapat 2-3 orang pengikut. Bahkan anak isteri dia pun tak masuk Islam, padahal dah dekat dah. Sebab tu objektif dakwah bukan ramai je orang, tapi hasil daripada dakwah kita ni supaya orang yang dengar dakwah kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang sembah Muhammad, dia telah pergi pada wafatnya Nabi Muhammad. Ramai orang yang sedih lah. Tapi barang siapa yang dia menyembah Muhammad, dia bukan sembah Allah, dia sembah Muhammad, maka bahawa dia kata Muhammad ni dah pergi. Tapi barang siapa yang sembah Allah, maka kekal hidup tiada kematian. Allah kekal hidup tiada kematian. Jadi semakin bertambah orang suka, sebenarnya kita kena ada satu sifat rimas. Maksudnya nak cantas riak yang ujub ini, bila contoh ramai orang suka ataupun puji kita, kita jangan duk belayan. Kena ada satu sifat, kena rimas. Kita tak payahlah. Kena ada satu sifat itu, sebab kita nak elakkan daripada berlakunya hati ni mudah terjebak dengan riak dan ujub inilah. Okay? Jadi kalau contoh ucapan terakhir Nabi menyebutkan bahawa aku rindu Tuhan. Jadi yang terakhir sekali, R. Kita dah ke penghujung. R ialah rapatnya ajal di sebalik teguran. Surah ni sebenarnya ada unsur teguran dan pendidikan. Yang mana Nabi perintah untuk bertasbih dan istighfar, dan ternyata selepas beberapa minggu Nabi wafat. Sebab dalam surah ini Allah tegur Nabi, bila berlakunya kemenangan dan sebagainya, suruh bertasbih. Jadi bila ada teguran, selepas beberapa minggu Nabi wafat. Untungnya Nabi, kerana surah An-Nasr ini menegur dan mendidik, lalu Nabi terima teguran,
dan banyakkan masa lebih bersendirian lalu wafat sebagai sebaik-baik manusia sekalian alam. Kan? Mana kata ada satu pandangan yang mengatakan bahawa bila orang tegur kita, kan, orang tegur kita, kan, sebenarnya dia bagus. Sebab apa? Bila orang tegur kita, kan, kita ambil teguran tersebut, kan, dan kita buat, maksudnya bila orang tegur kita, kita berubahlah. Kan, sebenarnya benda tu bagus sebab dia mengingatkan kita kepada mati. Kan? Sebab cuba bayangkan kalau orang tak tegur kita, kan, orang tak tegur dan kita mati begitu je. So dia akan mati dengan keadaan sia-sia. Bila teguran banyak, sebenarnya itu sebenarnya tanda tanda ajal tu makin dekat lah. Kan? Bukan nak kata bila contoh bila saya tegur, oh aku nak mati dah. Tak. Menunjukkan bahawa bila kita tegur, kesan teguran itu kita akan buat baik. Kan? So benda tu dia sebagai satu persiapan apabila kita mati, ada hasil je. Jadi kalau orang tegur kita ni jangan marah. Kan? Kalau orang tegur ni jangan marah. Sebab kemungkinan teguran daripada itu ialah teguran daripada Allah. Ha, bagus tu. Contoh orang tegur, oh, janganlah macam ni. Contoh, solat lah, jangan tinggal solat. Sebenarnya teguran tu ialah teguran daripada Allah. Kerana mati itu dalam perjalanan. Mati itu dalam perjalanan. Tak kisah mati ni, uh, banyaklah kisah-kisah. Kalau kisah saya yang terapat, makcik saya lah. Kan. Malam, pagi tu baru je balas saya punya story. Tengah malam tu dah meninggal. Kan. Dia menunjukkan bahawa mati itu sebenarnya dalam perjalanan. Kan. Sebenarnya malaikat maut ni sebenarnya dia dah singgah lah. Kan. Bilik compliance ni ataupun IMD care ni dah singgah beberapa kali lah. Kan. Cuma belum sampai masa je lagi. Yang dia jenguk lah. Oh, ni tengah buat site master file. So ni tengah buat CSV. Ni tengah buat report ni. Tengah buat audit ni. Kata tiba-tiba contohlah Ajar tu masa audit. Dan nampak meja. Tiba-tiba mati. Masya Allah. Tu teguran lah tu. Meja tu adalah teguran. Ataupun minor tu adalah teguran lah. Kan? Audit ni teguran untuk kita juga. Untuk lebih ke arah kebaikan lah. Okay, jadi teguran ni bukan datang dari lidah orang, bahkan daripada ceramah, khutbah atau bacaan Al-Quran. Jadi teguran itu bermotif agar kita sempat untuk nak bertaubat. Okay, so Alhamdulillah, itu sahaja saya punya akronim. An-Nasru. Saya ulang balik. A itu merujuk kepada, okay, 6 pengajaran. Okay. A itu merujuk kepada ajaibnya bantuan Allah. Okay. L itu lidah mesti berdakwah selepas kemenangan. N itu neraca kemenangan. A itu adalah agama tersebar luas selepas wafatnya Nabi. S itu suka bertemu Allah ketika dipuji-puji manusia. Dan R itu rapatnya ajal di sebalik teguran. Okay. So, Alhamdulillah itu sahaja perkongsian yang saya dapat kongsikan pada pagi ini yang ringkas ini. InsyaAllah kalau ada masa lagi dan peluang, bolehlah jemput saya lagi lah. Okay. Okay. So itu saja. Wallahu alam, yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap itu semua daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang. Okey, so itu saja. Okey, terima kasih. Kita tamatkan tazkirah pada ini dengan tasbih kafarah dan surah Tuas. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih.